husband cari-cari dekat TikTok, tengok ini kontraktor yang paling orang kata boleh percaya lah. So bagi saya 80% daripada konten yang korang buat tu membuatkan kami percayalah untuk buat first meeting tu. And then bila dah datang first meeting jumpa Zoo, Zoo bagus, dia pitch bagus. Terus kita pilih layout hari tu juga, terus booking hari tu juga. Sebab kami pun tak boleh nak ulang-alik selalu sebab jauh kan. So kita tak nak panjang-panjang cerita, terus book aja. Tapi semuanya berjalan dengan lancar lah. Kalau ada apa-apa yang kami risaukan ke, memang tim NH cepat-cepat ni lah, resolve lah masalah tu. Dan kita pun ada letak CCTV, tengok monitor dari jauh. So itu pun memudahkan kami lah, walaupun kami tak dekat. Tapi benda tu berjalan dengan lancar je. Saya paling suka bilik air lah. Itu kami punya main feature. Tapi sebab saya rasa layout daripada kami mula-mula pilih pun memang itu yang kami nak. So dia bukan kita, dia macam mana customization kot rasanya. Dia macam customization tu memang kita dah tahu dah nak buat macam mana. So kita puas hati je lah sebab itu yang kita pilih. Kita tanya kat NH, boleh tak kami nak buat macam ni. Dia cakap boleh, buat je apa-apa nak buat, boleh je buat. Satu rumah ni lah, the whole rumah ni lah yang seronok. Tapi kalau suruh pilih, saya rasa bilik air lah. Bilik air memang favourite saya lah sebab saya yang pilih semua kan. Puas hati. Memang kami syorkan lah sebab sebelum naik bumbu belum siap pun orang dah start tanya. Bila saya dah start share, tapi saya tak adalah share betul-betul sebab rumah kan privacy kan. Tapi itu pun orang dah start tanya, buat dengan siapa? Buat dengan ni. Lagipun sekarang korang ada TikTok, saya share je. Share je. Saya buat dengan ni, saya buat dengan ni. Macam tu je lah. Memang kami syorkan lah NH kepada kawan-kawan kami kalau nak buat lah.